Oh, dapat doh. Buka bensin, siap. Rizal, kenapa kau boyok gila? Orang sibuk kerja tapi kau sibuk bersukaria. Boyolah, 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 boyolah. Okay guys, good morning. Kita sekarang telah sampai nun jauh ke atas suatu tempat yang dikenali sebagai Kumpu Api. Kumpu Api Red Lotus Lake. Dia merupakan sebuah tasik yang amat besar. Kena naik bot lah. Naik bot, kita akan pergi ke tengah tu. Kalau nampak lah dalam kamera ni, kat tengah-tengah tu ada bunga teratai warna pink. Semua tengah mekar berbunga tu. Dia pagi-pagi memang dia berbunga lah. Kira-kira daripada semalam kita kat Konkan dalam 2 jam, sejam setengah 2 jam perjalanan untuk sampai ke sini. Dia dekat situ. Tempat tu yang pink-pink tu. Tu semua bunga teratai tengah kembang. Kita nak pergi kena naik bot lah. Naik bot kecil ni. Dia akan bawa sampai ke tengah tu. Celah-celah bernama Kuat Teratai tu. View Rumah Lawa guys. View Rumah Lawa. Tak silap saya satu bot ni 500 baht. Tapi kena tengok sekejap lagi lah. Kena tengok apa ni. Apa nama berapa kiraannya. Tapi ya guys, cantik. Memang cantik. Dia akan pergi sepanjang-panjang tu lah. Okey. Jom kita tengok berapa ringgit kas dia untuk kita naik bot. Jadi kita tengah fikir sekarang ni sama ada kita akan naik bot tak bot. Zack, naik bot ke? Kalau nak ni naik bot. Kan, bot puas hati. Boleh main fly drone lah. Kalau fly drone baru. Bot lepas tu kita kalau nak naik bot lah. Buat tengok tengah-tengah tengah-tengah tasik teratai tu. Oh, selalu tu. Tapi itulah kakang dia. Kakang naik bot kakang. Tak apa. AI ada. Aduh, pula main AI pula. Ada. Hai. Ni miniature boat dia. Kau melak dia buat tu. So, kita akan naik bot. Pergi ke tengah-tengah tasik tu. Dan kita akan tengok Red Lotus. Lagi kita tengok berapa harga. Tak silap saya 500 baht. 500 baht satu bot. Boleh share. Okey geng. Sambung kejap lagi. Okey geng, kita akan naik bot hari ni.
Bot besar. 56. Mana tu? Bot 56. This one? Take. No. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Pendatang semua ni. Ustaz adalah jaket lah Ustaz. Jom lah. Adalah jaket lah. Apa dia? Aduh pula tak naik. Aduh. Oh. Uncle, you from where? Rembau. You Rembau. Ke Bahau? Bahau. Selain sekali lagi cakap ni semua. Okay, geng. Jom kita berangkat, geng. Sawadikap. Okay, kakak kungkap. Okay, let's go. Okay, kita dah berangkat. Harga tiket 500 baht, boleh masuk 6 orang. Tapi kalau ambil boat kecil, berapa baht tu? 300 eh? 300 baht boleh masuk 2 orang. Dia punya tempoh perjalanan lebih kurang sejam. Tapi tengoklah. Ni mana pula nak pergi ni. Sampai. Nah, Oh, ambil gambar. Ambil gambar. Tak payah ambil gambar cik. kenapa dipanggil Kiamang bertaut? Sebab Kiamang ni dia takkan stand alone. Dia akan ramai-ramai. Dia akan apa? Kelompok. Nanti dia sama Kiamang bertaut. Dia bertaut satu sama lain. Aku tak ada dengar cerita ni, Zek. Ya. Kalau kau tipu aku, kau tipu lah. Tak, Kiamang bertaut dia. Kiamang dah stand alone. Dia akan semua. Jadi dia akan sentiasa berkumpul, Dia berkumpulan. berkumpulan. Dia akan duduk bertaut. Kau tahu tu? Mungkin lah. Ya. Fakta lah tu. Ya udah, patah lah. Betul. Kiamang bertaut. Yalah. Baiklah. Tak tahulah kau nampak tak nampak, tapi kat ujung tu sepanjang tu semua teratai warna pink. Lagi lagi kita sampai. Di bawah dah bergerak. Oh dia. Belum sampai dia kata. Geng, tragedi. Drone pula jatuh dalam air. Aduh, berat betul lah. Tapi tekong kita ni dia nak pergi ambil lah. Osah hebat tekong ni. Oh my. Sampai situ lah dia. Tekong kita pergi ambil. Dah tendam boleh pakai lagi? Ha? Kena buang bateri semua lah. Aduh. Oh, dapat doh. Buka bateri, jap. Berdarah kepala dia. Cakap ni bang, kepala tu kepala berdarah lagi. Jangan dia. Dai dia berdarah ni, ini semua opi. Allah Akbar. Tu kontang. Menyelam. Menyelam panjang. Tu tak boleh itu. Aduh, kakong kap master Sifu. Aduh, berapa aku nak bagi dia ni? Aduh. Kau nak ambil gambar keding aku tu. Hormat ni. Seko belakang. Seko hilang drone, yang ni hilang glove. Sah betul lah, cabaran betul. Pengalaman ni. Aduh. Abang Yus mana? Gua tengah Nak kejung ke apa? tengah urut kepala dia. Kesian kawan tu. Aduh, pakcik tu. Hero tu pakcik tu. Aduh. Boleh terjunam pula ke belakang. Aduh, bangang betul lah. Habis tak boleh fly lah Tak tahu dah, tengoklah dia kering lagi. Dia kalau boleh dia kering okey lah. Kalau tak jadi macam deck lah. Bertahun aku fly drone ni, first time dia tenggelam tu.
Tak, dia nawaitu tu sebenarnya. Nawaitu tu bila nak menunjuk. Nawaitu tu untuk konten, demi konten tu. Nawaitu tu kalau nak menunjuk, itulah dia. Betul. Nak nunjuk, especially nak nunjuk kat kita orang. Kita orang ni nak berkongsi pengalaman. Okay gang, kita berada di tengah-tengah lautan teratai. Waktu aku keliling tu semua teratai. Aduh, ni masih culture shock ni. Masih terkejut sebab drone menjunam tadi. Bawah kan? Itulah dia. Kereta keras lah. Yang toy apa? Pedang. Weh, jadi makan burung ni kau sini? Makan belum. Dia makan kuat-kuat mentah-mentah macam tu. Okay. Okay kan, kita dah sampai di Nong Khai boundary. Ini border nak masuk Laos gang, masuk Laos. Tapi kita tak masuk lah hari ni. Kali ni kita tak masuk. Okay. Tu dia, buat tu. Sudah sampai. Okay gang, manakah kita kali ni tidak ada rezeki untuk cross ke Laos, tapi kita lah berada di betul di Friendship Bridge lah. Okay, kita semua dapatan menghala ke Laos. Okay, dan dia dipanggil Friendship Bridge kerana itulah di sana. Okay, sebab dia merupakan satu hadiah daripada the people of Australia to the people of Kingdom of Thailand. Laos daripada Australia guys, Australia. Jabatan ini telah disponsor ataupun ditaja oleh Presiden Australia ketika itu 1994. 8 April 1994. Dan itulah rupa jabatannya. Okay. Dari sampai ke Laos. Tak apalah. Lain hari, lain masa, bila ada sedikit lagi masa, sedikit lagi rezeki, kita akan cuba untuk masuk Laos pula. Tapi sebenarnya dia adalah keinginan saya pun nak masuk Laos ni. Sebab rasanya lagi makan lagi susah. Dan tak apa ni lah, saya rasa Thailand lebih mesra. Jadi tak tahulah, tengoklah macam mana. Saya pun tidak decide lagi. Tapi itulah dia. Inilah dia, The Friendship Bridge. Okay gang, jadi mari kita teruskan perjalanan kita. Mungkin nak check in sekejap lagi dan meneroka atau menjelajah di sekitar Nong Khai. Tengok apa yang ada. So, honestly, Nong Khai macam tak ada apa sangat. Tadi pun saya jumpa ladang tamar, tapi tak ada tamar pula. Tetap nak bagi off-road. Tetap nak bagi off-road. Setiap kali jalan Thailand mesti ada off-road. Harus, wajib. Iya. Kita layan je. Off-road pun off-road. Ucau!
kata tak ada musim. Tapi masa yang kita jumpa kita orang jumpa di apa nama tu, di Thailand, di buahnya bermusim. Salah. Dan Nongkai ni pun mungkin ada a few attraction, tapi saya tak jumpa lah. Saya tak, kalau ada pun tidak berapa kena dengan jiwa lah. Sebagai contohnya jadi aquarium macam aquaria lah. So aquaria di KL pun bukan macam tu juga. Dia ada crocodile house ni pun dia bukan tempat macam taman buaya, tapi lebih kepada pusat penjagaan ataupun kalau orang kampung saya kata slaughterhouse lah, sebab dia buaya tu dibela untuk diambil kulitnya dan dibuat barangan-barangan daripada kulit buaya. So tidaklah berapa orang kata environmentally friendly. Jadi tak ada apa niat tu, tak ada sangatlah untuk pergi melawat. Okey, so kita lihat nanti apa yang ada di Nongkai. Kalau ada apa-apa yang menarik, saya akan kongsi sekejap lagi. Okay guys, peace out. Okay gang, kita sudah sampai Nongkai. Nongkai merupakan pekan terakhir sebelum masuk border Laos. Di pekan Nongkai. Hotel kita, apa nama kita? Hotel Melang. Okay lah, not bad. Tapi bukan sibuk je lah. Tu Hotel Melang dah macam kat Kuala Pilah lah ada Hotel Melang. Tapi dia ni lah yang bestnya. Dia Riverside betul-betul di Sungai Mekong. Ya, Sungai Mekong yang legenda ikonik tu. Oh, sunset lawa guys, sunset lawa. Depan ni memang malam-malam dia akan ada walking street. Jadi boleh lepak-lepak, boleh minum-minum lah. Hotel rate 1,090. Okey lah, dalam 180 atau 20 macam tu. Share 2 orang, jimat sangat lah kan. Ini merupakan Sungai Mekong guys, Sungai Mekong. Ikonik kepada sebelah northeast Thailand ni memang ikonik lah, sebab dia merupakan border di antara Laos dengan Thailand. Seberang tu dah Laos guys, seberang tu Laos. Itu semua dah tanah Laos semua tu. Okey. Itu semua dah Laos. So depan ni boleh kopi-kopi, lepak-lepak sini lah. Apa dia? Bingsu, nak bingsu. Apa pun boleh. Boleh lah. Zai, first time First time Saya first time sampai di sini. Sunset cantik lah. Betul. Ada bulan kita di Sungai Mekong. Border antara Laos dan Thailand. Ustaz dengan Zack pula Ustaz dengan Yus dah masuk bilik dah, bilik ujung tu. Betul kat ujung. Ni apa nama ni? Bingsu. Duduk Kuala Lumpur tak pernah teringin nak makan bingsu ni. Situ makan bingsu pula. Cantaloupe, watermelon and blueberry. Layan dah. Jam sudah menunjukkan pukul berapa tu? Pukul 6 waktu tempatan.